Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke rancangan The Sahabat. Bersama saya Ejen Syahid. Saya Syazwan Yunus. Khairil Amri Abdul Hamid. Haikal Nasir. Di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman hidup kita. Semoga anda dapat manfaat daripada menyaksikannya dan mendengarnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi stay tuned. Alright, selamat kembali ke rancangan The Sahabat. Di mana kita ada orang kata tu hashtag. Hashtag macam mana? Tangan gini? Ni hashtag? Gini. Oh, okay. Di mana kita ada hashtag. Gini masih. Hashtag podcast till Jannah. So, dengan harapan perkongsian kita ini dapat memberikan manfaat kepada semua, bukan hanya dengan joget-joget TikTok sahaja sebagai one tadi, tetapi dengan orang kata tu perkongsian ilmu, jadi korang dapat manfaat daripada mendengar, menonton, menyaksikan. Semoga dia sampailah ke jannah. InsyaAllah. Rasa dia punya vibe saya lagu raya ni masuk. Jarang Haikal masukkan lagu. Lagu ni lagu rancak ke lagu sedih? Rasanya macam lagu rancak kot. Makan kuih makan. Makan. Orang kat Spotify tak tahu bahawa kita ada kuih betul. Betul. Kat YouTube je tahu. Jadi dia orang kata tu suasana hari raya. Ini nyanyi sendiri lah. Lupa nak pasang lampu lap-lip. Patut pasang Patutnya pasang. Rumah ada lampu lap-lip? Ada. Lampu lap-lip. Korang mana ada lampu Sekarang lap-lip? ni background tengah lagu apa? Ni suara takdir. Dia lagu sedih Ustaz. Macam-macam lah korang. Korang request nanti dia nak cari Aduh. Apa ni cakap pasal lampu lap-lip Lampu lap-lip orang kata tu kemeriahan. Pasang lampu lap-lip haram tak? Tak. Itu kebudayaan mana? Ada kemeriahan Kemeriahan suasana hari raya tu. Yes. Dengan lagu raya. Aku setahun-tahun mesti ada lagu raya baru Confirm. kan every year mesti ada lagu, orang kata tu lagu viral lah. Aku tak dengar lagu lah. Tak dengar Masya Allah. Betul Ustaz tak dengar lagu. Tak dengar Kalau kau kan lagu apa yang Dengar Al-Quran je. Masya Allah. Sebab lepas puasa tu kita nak kena konsisten juga. Betul. Jadi insaf sebentar ni Yes. Kita jangan sembah je Ramadan. Kita actually kena sembah Allah. Apa je Aku nak cakap macam susah sikit. Takut iman tak. tergugat. Tak. Alright, okay. Jadi bahagian pertama kita dah kongsikan lah tentang fadilat puasa 6 untuk diambil. Dengan orang kata tu adab-adab kunjung-mengunjung bila orang dah hidangkan makanan. Jadi kita nak makan juga. Okay, sekarang masih dalam orang kata tu kunjung-mengunjung ni, kita selalu biasa dengar lah kadang-kadang, bukan dengar, aku pernah nampak jugalah. Kadang-kadang ada makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik. Diorang, aku tak tahu kalau aku tanya aku pendapat peribadi, mungkin aku sama orang, aku selalu try to set aku punya mind ni untuk selalu husnuzon lah. Kira ada positive mindset, positive mentality. Tapi tak senang untuk semua orang ada benda tu. Pasal especially bila orang tu yang terkena komen-komen yang pedas. Misal katalah orang tu... Contoh sekarang lakonkan lah. Lakonan Okey, siapa? Aku pakcik lah. Kau pakcik lah. Okey, engkau kira... Aku jadi pengunjung lah. Tetamu lah. Tetamu lah. Okey. Beri salam dulu. Ketuk pintu apa? Assalamualaikum Ji. Selamat Raya. Waalaikumsalam. Roy. Lama tak jumpa. Tahun lepas tak nampak engkau. Muncul juga engkau. Masuk. Alhamdulillah. Kita selalu hari raya je dapat jumpa kan. Itulah Roy. Roy, kau makin berisi Roy Apa kau buat ni? Memang berisi lah. Makan banyak. Oh, makan banyak. Itulah dulu aku ingat kau kurus je. Kau dah berisi sekarang lah. Kau ni Pasal bahagia. Orang kata dah berkahwin. Kau tu umur dah berapa? Kena jaga kesihatan Roy. Alamak. Jangan makan banyak sangat. Alamak. Tengok macam pakcik ni. Pakcik hari-hari lari half marathon. Ini cerita betul lah. Jadi macam pakcik. Bila-bila Roy kalau free ikut pakcik kita lari. Boleh Roy? Boleh insyaAllah. Terima kasih je atas komen yang pedas tu. Tak pedas lah, ni nasihat je. Kau janganlah ambil hati kau ni Roy. Kali ajar gurau lah. Contoh macam gitulah. Contoh. Betul, boleh contoh. Tapi, contoh kedua? Contoh kedua. Tapi sekarang Haikal dengan Ustaz. Okey, Haikal dengan Ustaz. Pasal lelaki dia tak ada impact sangat. Dia kena perempuan. kena Okey, perempuan. siapa nak jadi perempuan? Kal. Okey, kau jadi perempuan. Okey, jadi perempuan. Okey, Haikal, Ustaz jadi makcik lah. Dua-dua perempuan. Betul. Makcik. Dia kena dua perempuan. 3, 2, 1, action. Saya tak ada perempuan, saya tak boleh berlakon. Salah. Okey. Jangan jadi perempuan. Okay. Assalamualaikum Cik Timah. Waalaikumsalam.
Ustaznya Waalaikumsalam dah kelakar. Assalamualaikum dah kelakar. Assalamualaikum dah kelakar. Dia punya bis. Okay. Cik Tima, khabar? Selamat Raya. Ziana lama tak jumpa. Oh, Ziana. Oh, nama dia Zana. Okay, nama dia Oh. Zana. Okay. Sekentum cinta. Oh, nyanyi lagu Zana. Dia bukan Zain. Zana Zain. Dia bukan Zana. Bukan. Ziana datang rumah nyanyi. Macam mana? Khabar Cik Tima, selamat Raya. Selamat Raya. Ah, Seorang je kau? nampak macam seorang lah ni. Oh, tak nampak tahu. ke siapa-siapa kat belakang saya? Ada ke? Saudara kan? Layankan lah. Apa ni kata berlakon. Okey. Seorang je? Seorang. Yelah seorang. Dah tiap-tiap tahun seorang. Bila nak makan nasi minyak ni? Aduh. Oh, nasi minyak kalau nak beli order je lah dekat Gilang dia jual. Oh, bukan tu. Maksudnya bila lah cik nak nampak kau bawa lah pasangan kau? Bila? Oh, doa-doakanlah. Belum ada jodoh lagi, Cik. Oh, Macam mana? itulah. Jodoh ni semua di tangan Tuhan kan? Betul. Habis sekarang kerja apa kau? Biasa Belum je lah. kerja lagi? Ada Oh, kerja. Allah. Saya kerja-kerja freelance saja. Freelance lagi? Freelance lagi. Bila nak kerja betul-betul? Dah kerja tak kerja betul, tak ada Kerja kerja main. betul. Oh, Betul. kerja betul ni, kerja betul. Kerja Oh, betul. Okey. Masuk dulu. Okey, Mak kau masuk. mana? Mak kau sihat? Alhamdulillah. Mak sihat. Okey. Habis sekarang kau tinggal dengan mak kau ke tinggal sendiri? Masih tinggal dengan mak lagi. Ya Allah, bila kau nasihat nak habiskan beras mak kau aja ni. Bila nak beli beras sendiri? Irritating tau kau makcik macam ni. kan? Back to back saya dia kasih. Kan? Pasal dia sulayan? Itu kita contoh sikit. Contoh, ya. Tapi sekarang budak muda lagi ni. Lagi Pandai menjawab, Cik tanya-tanya ni, Cik. Suami mana suami? Ouch. Ouch tu. Kenapa suami makcik tu meninggal ke? Tak ada. Buatlah cerita. Oh, ni tanya. Tanya. Cik, mana Tapi saya ada suami ke tak? Cik tanya pasal saya. Tak tahulah apa-apalah. Okey. Cik tanya pasal saya je ni. Cik, suami mana? Ni kira yang kurang ajar punya. Ni kurang ajar Okey. ni. Suami ada pakcik kau? Pakcik. Pakcik kau biasalah. Dia dengan kereta, dia pergi cuci kereta je. Oh, cuci kat situ. kereta. Oh, hari raya dah ke berapa baru nak cuci kereta lagi? Tak payah nak cakap apalah dengan pakcik kau tu. Memang dah tak kuasa lah. Cik dah 29 tahun kahwin memang macam gitu. Pakcik kau. Nanti kejap lagi dia balik lah. Anak-anak cik mana ni? Hari raya tak nampak muka pun. Itulah yang satu keluarkan laki dia. Okay. Oh, ada lelaki. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah cik cakap dengan kau. Dia yang tak lawa tu pun dah kahwin. Kau ni bila lagi? Tengok lipstick cantik. Bukannya tak rambut lawa, ikan mayang. Kan Doa-doakanlah. ada misai-misai sikit. Doakanlah. Tanya-tanya anak cik kalau ada kawan-kawan ke nak recommend. Cik bukan apa. Cik kenal. Kalau kau dah ada jodoh, cik kenal satu kadi tu. Cik ingat kalau kau boleh ambil dia ni lah. Siapa nama dia? Ustaz Hairi tu. Ustaz Hairi. Okay, cuba bagus ambil dia. Bagus. Dia ada kawan-kawan dia juga. Ada cameraman namanya Haikal. Okay dah. Panjang lah. Jawab package. Boleh lah. Ustaz ni macam boleh. Boleh. Cuba jadi drama. Boleh lah. Korang kelakar saya. Mana tahu tahun depan nak sinar lebaran nak penjemput kita ke Boleh. Lebaran. Boleh fly. Sketsa ke. Okay, daripada sketsa yang kita tayangkan tadi. Tapi kalau sinar lebaran kena pergi sendiri tau. Tak ada orang ambil. Nak kena kita dah ada driver ambil kita. Kita dah made it dah. Okay, jadi untuk penonton rate lah sketsa-sketsa ni tak ada. bukan suruh tengok sketsa. Kita nak tahu pengajaran daripada sebalik orang kata tu. Bila lah masa kata ada makcik laser ke, pakcik laser ke. Macam mana tu? Apa adab-adab yang kita perlu ambil? Kadang-kadang pakcik-pakcik ni macam kau nak tutup mulut diorang pun tak boleh. Pasal tu dah macam satu diorang punya kau kata karakter lah. So apa nasihatnya? Ni masing-masing punya penerimaan sebab kadang-kadang kita kalau kasih pandangan pun orang kata you are not in my shoes. Tapi aku setuju dengan pandangan kau pertama tadi, Ejen Syahid tadi kata kita ambil benda ni sebagai positif. Sebenarnya kalau kita think positif, benda tu akan jadi positif, benda yang baik. So sometimes orang-orang yang dah berumur ni, diorang tak tahu nak tanya apa tau. Yelah. That is the normal question yang dia akan tanya. Dah kahwin belum? Lepas tu kalau dah kahwin, dah ada anak belum? Lepas tu tak tambah lagi ke tak? Lepas tu dah ada rumah ke Itu dah jadi tidak? SOP Ni dia punya FAQ lah. FAQ. So kita take positif je. Macam benda tu kita dah tahu orang akan
tanya kan. Ya. Contoh dah kahwin belum? Kan belum lagi itulah. Kalau cik doakanlah mudah-mudahan doa cik makbul. Kita patah balik benda tu positif kat dia. So benda tu nanti dia kata itulah insya-Allah. Kalau kau jangan memilih sangat, tak adalah memilih bukan apa, memang rezeki belum sampai. So this is benda-benda yang kita just positif. Kita tak boleh nak cakap cik tak ada soalan lain mana nak layan lah. Tak boleh lah. Kena bila cik nak mampu Yes. segitu Tak boleh lah. Ajar saya tu. Tak ada, saya tunggu lelaki cik masuk minang saya. Sebab saya tengok satu TikTok macam budak-budak sekarang kan. Tak tahu lah Gen Z ke apa. Ada satu TikTok macam diorang buat this kind of Yes. question. Bila masuk rumah je orang tanya, lepas tu dia bunyikan suara anjing. Pendapat. Tapi Ya. macam pada saya that is walaupun fun nak fikir tapi kita tak baik tau. Ya, ya. So macam kita macam seolah-olah menggambarkan sebab yang kita nak ziarah tu adalah rumah makcik pakcik kita. Ya, orang Rumah tua. keluarga kita. Orang yang dulu membesar sebelum kita. So bila kita macam konon-konon nak mengatakan yang ni dah anjing dah bunyi dan sebagainya walaupun kita make fun tapi it's not good lah. Sebab sometimes kalau the conversation start macam itu dan bila kita positifkan conversation tersebut then nanti dia akan start dia punya perbualan lah. Ya. Sebab kita that is how kita bersosial kan. So sometimes memang that is the question yang dia akan tanya. Pasal dia tak tahu dia tengok memang sama. Dia balik-balik dah tak ada point lagi. Nampak kau dah naik badan kan. Terima je lah macam tu lah. Memang saya pun dah rasa ni badan dah naik juga. Sebab dia That's layan. dia nak berbual, dia nak open conversation tapi dia tak tahu nak cakap apa. Pasal belum dapat common interest. Correct. That's why bila daripada berbual tu baru macam tengok macam cik pun minat bola baru dia ada common interest then the point dekat situ. So Terus this is daripada pagi sampai petang bola je rumah. ya. So benda-benda gitulah macam saya kalau saya pergi rumah saudara mara saya kan. The point selalu orang akan tanya macam sibuk kat masjid. Of course orang akan pasal dia dah ada point dekat situ kan. Kita start the conversation lah. That is normal punya benda-benda lah. Tapi kadang-kadang kita nak create macam contoh anak-anak saudara kita yang dah besar. So diorang datang main pun tapi kita nak create a conversation. The question yang kita akan tanya macam sekolah sekolah kat mana? And then kita akan create the conversation. Buat apa sekarang? Kita betul. pasal tahun lepas mungkin dia dah Betul. PSLE sekarang nanti next year dia dah secondary one sekolah mana? Gitu lah. Tak tahu lah. Dia masing-masing lah. Dia subjektif sikit lah. Sometimes orang terlalu sensitif dengan kata-kata. Sometimes kita kena tahu perwatakan orang berbeza. Betul. Ada orang yang dia direct. Dia memang Direct. tanya tapi sebenarnya dia tak ada apa-apa. Dia memang tanya gitu. Dia tak tahu macam mana nak beralas. Betul. Laser lah. Tapi mesti ada yang macam sengaja tapi tanya lagi depan ramai orang pula tu. Betul. Sebab tu kita nak kena ada mindset yang macam dah fikir kalau tanya soalan ni this is the Dah answer. ada Tak kena counter. standby. Standby lah. Standby Critical positif. thinking lah. Critical thinking. Yes. Bukan cakap apa betul lah. Kita Zara-Menzarahi pun kena ada critical thinking kan. Betul. Aku baru belajar benda ni tahun ni. Sebab apa? Okay, ada cerita. Last weekend kita Yalah lagi. ziarah lah aku mengunjung makcik-makcik ni sebelah isteri saya lah. So untuk family saya punya side no problem lah sebab dah kenal sangat my makcik semua macam mana. Habis dah tahu macam nak tackle soalan-soalan ni. Habis kalau macam for example saya dengan isteri baru kahwin dulu nanti kita bila kunjung-kunjung nanti tak adalah soalan-soalan ni. Isteri sampai dah jadi dah jadi biasa. Dah tak heran pasal benda ni. Dia okey. Tapi this year bila jalan raya dengan family isteri, dia punya adik perempuan dia, adik perempuan isteri saya. Dia last year dia dah kena lah dengan satu makcik ni. Lepas tu tahun ni raya cakap okay, kita ada let's say kita ada 5 rumah. The third house is rumah makcik ni lah. So terus dia skip rumah makcik ni terus dia balik. Tak nak pergi Dia lah. tak pergi. Faham. So Bukan main Uno tak. So I ask my wife kenapa dia tak pergi? Because I tak tahu cerita lah pasal last year apa jadi semua. Lepas tu tak pergi, terus avoid lah tak nak pergi. So kita kan, to me mindset kita pergi rumah orang tua, kita respect, kita macam setahun sekali jumpa, nak berbual orang tua ke apa kan. Habis tu my wife cakap sebab adalah benda terjadi gini, dia cakap something gini-gini. Terus terus tak nak pergi lah. Kita tak ni lah, kita macam dorang macam nak avoid confront orang Confrontation kan. Just macam okay, tak nak pergi terus dah tak payah cakap. Kira macam tak ada. Makcik tu pun bukan ingat, dia tak ada dia, kalau dia pun bukan dia ingat apa yang dia cakap tahun lepas. Kalau dia datang tahun ni
dia nampak lagi mungkin dia akan cakap benda sama. Tapi ada setengah orang mungkin dia boleh accept, tapi untuk adik ipar saya dia tak ada accept, dia terus skip, terus tak datang. Okey lah, dan kalau gitu itu agaknya satu cara sekarang orang-orang nak tak Elak nak pergi, elak, avoid lah. avoid, Terus tak datang terus Ya. leceh lah. Nanti banyak tanya lah. Tak payah datang je lah. Itu pun problem juga tau. Betul, betul. Kadang just nak kena go for it lah. Betul. Tunggu what's next. Kan. Cuma dah setting lah. Macam saya kata-kata macam benda ni macam nak cakap, dia sensitif dengan dia subjektif tau. Subjektif in a sense that misal kata bukan pasal family kau, in a sense that mungkin situasi dia husband and wife ni diorang tak ada anak. Betul. Tapi diorang dah cuba 6 tahun, 7 tahun tak dapat. Kau tahu dia punya aku ada few members kawan macam gitu kan. Macam dia punya susah payah, dia nak go through. Sekali kena mak makcik tu tanya. Mental tau. Jadi kalau mungkin kena laki kuat tapi isteri tu tak Betul, kuat tau. betul. So part tu mungkin dia punya impact tu lagi teruk lah. Betul. Pasal dia dah memang nak sangat, dah 5-6 tahun tak dapat. Habis kena soalan. Compare dengan orang tu macam baru setahun. So dia punya impact tu pada aku dia berbeza-beza. Betul. Ada orang boleh take it, ada orang tak boleh take it, ada orang kena rabak, ada orang tak kena rabak. Betul. So that's the thing where dia macam cuma tu lah, kalau nak elakkan tak jumpa terus, takut silaturahim pula Putus. terputus. So that part yang nak kena balance Sebab tu kita kena faham yang orang lebih tua daripada kita, diorang tak ada, yalah mungkin tak ada niat apa-apa. That is the conversation. Tapi dalam masa yang sama, kita ambil kesempatan ni pun bagi orang yang lebih dewasa untuk kata orang tu mencari topik yang lebih tak menyinggung perasaan. Ambil general punya conversation lah. Sometimes kita tahu benda ni adalah benda privacy. Benda ni takkan orang tak ada usaha kan, tak ada ikhtiar macam tak ada zuriat dan sebagainya. Betul. Lagi-lagi kadang-kadang macam mungkin tiba-tiba tahun ni datang beraya sekali seorang ataupun bawa anak. Rupanya dengan dalam proses Perpisahan. kita Tak tahu there is dia. banyak benda-benda yang kita nak kena kata orang tu bila tanya tu kena tactful lah. Taktik pertanyaan tu nak kena betul-betul Tapi lah. makcik ni pun nak kena tahu read the room Diorang tahu tak sebenarnya? Mungkin diorang penat lah. Pasal mungkin dah Betul, ramai dah sangat ramai, orang dah datang. ramai. Habis dia yang makcik kena masak. Ya. Habis nak macam nak Betul. kena interact. Betul. Kau dah berapa anak? Habis dapat tahu dia memang tak ada anak pun. Betul. Habis macam alamak, lupalah dia memang dah berapa tahun tak ada anak. Aku pergi tanya soalan bodoh ni pula. Alamak. Takkan tiap-tiap tahun lupa je. Sebab tu kita kalau datang ramai, kita kena pandai control the situation. Kan maknanya kalau kita tengok macam satu dia tengah tanya dia orang yang kita tak kenal tapi soalan tu macam sensitif kan, dan kita bantu untuk tolong cover. Sebab dah beraya kan. Yeah. Kadang-kadang kita tengok macam ini benda malu saya ni kan. Pap kita coverkan lah. Cover, yes. Kan kita bantu coverkan. So dia boleh tenangkan keadaan lah. Betul juga Nak kena alert. So kena very observant lah. Timbuk. Betul lah, betul. Timbuk. Ya, aku rasa nanti satu hari kita nak buat kursus untuk boleh soalan-soalan buat business yang ni. boleh dia tanya, yang jangan ditanya. Tapi aku rasa sekarang the awareness is there. Cuma it's just that kadang-kadang orang mesti terlepas. Normal lah. Cuma pada aku, pendapat peribadi, aku always feel yang kita tak boleh kontrol orang punya mulut. Betul. Kita tak boleh kontrol orang punya pemikiran. Tapi kita boleh kontrol diri kita punya perasaan, kita boleh kontrol diri kita punya pemikiran. That's why macam aku cakap, tapi aku tahu benda ni tak senang. Cuma it's just that I feel that kita tak boleh kontrol orang kan. Yang penting aku kontrol diri aku sendiri lah. Kau nak hantar ke, kau nak cakap apa, suka hati kau lah. Yang penting true you can control yourself. Yeah, you For can what you want to control be macam nak sakit hati ataupun nak ambil hati dengan orang kata-kata orang macam gini. It's just that waste kau punya energy lah. Pada aku lah. Pada aku. That's what aku feel that even though sometimes dia tak senang, tapi just have this iman yang kau tak boleh control orang. Diorang nak cakap tu suka hati lah. Tapi you can control yourself lah. Kalau kau boleh control yourself, or kalau kau to the extent kau boleh control situation. Situation tu daripada negatif jadikan dia positif. Tapi dia nak perlukan latihan lah. It's not easy. Macam kita tengok, bukan pasal Hari Raya, tapi pasal kisah yang semua orang dah tahu tentang Rasulullah SAW. Bila Nabi duduk dekat masjid dan selesai solat, lepas tu tiba-tiba datang seorang lelaki jahiliah kan, Arab Badui. Terus dia kata orang tu, dia bowl, dia buang air kecil dekat tengah-tengah tempat solat. Para sahabat semua nampak mengamuk kan. Maknanya situasi adalah dia buat benda tu adalah benda yang salah kan? Tapi sahabat pun nampak benda tu salah, dan sahabat
Terus ada sahabat Nabi SAW dah geram lah. Dia ni kenapa mungkin buat gini kan. Dia tanya dengan Rasulullah SAW. Nabi control the situation. Kan Nabi kata biarkan, jangan kacau dia. Sampai dia puas dulu. Biar dia lepaskan sampai dia puas. Settle, ambil air, bersihkan. Selesai. So sama juga dengan situasi kan. Sometimes orang nak cakap, biar dia cakap dulu. But we control the situation dengan kita react positively. When we react positively, benda tu akan habis dengan positively. Betul. Kalau kita ambil, sebab tu kita cakap, sebab tu jangan ambil benda-benda yang orang cakap tu. Yelah kadang-kadang kata-kata ni lebih tajam daripada pedang kan. Tapi apa yang orang tu cakap, kita try cari jalan macam mana nak positif kan benda tersebut. Kalau kita dapat positif kan, positif lah dia. Tapi tak semualah kan. Betul. Tak semua. Ada yang memang kita tengok orang punya reaction memang saja nak cek pasal dengan kita kan. Tapi kita just positifkan lah. Betul insyaAllah. Dengan tu hopefully kita punya hidup orang rasa tu lagi tenang lah. Betul. Tak payah nak fikir-fikirkan pasal end of the day, suka hatilah. Yang penting kita sendiri yang kita dapat jaga. Betul. Dan Mental health kita nak kena jaga. Mental health nak kena jaga. Betul. Selalu nak kena husnuzon yang kita katakan kan. Walaupun mungkin pedas, mungkin sakit, tapi kalau kita ada that positive mentality dengan positive mindset, insyaAllah dia macam ada perakuan. Dia jadi macam satu shield tau. Orang tu tak tembus pasal pada kau tak tembus suka hati lah. Betul. Kau dah kuat dah. Kira dia ada macam shield yang orang tu tak dia tembus pun. Kalau mungkin macam Haikal cakap tadi, dia kata dia dengan isteri dia pergi rumah makcik dia kan. Mula-mula rasa macam terperanjat, lama-lama dah jadi lali kan. Ya. So sama juga, masuk kiri keluar kanan. yep, sama juga dengan pasangan-pasangan yang baru berumah tangga kan. Bila diorang the first time raya tu, diorang nak kena kenalkan dengan pasangan dia, ni rumah makcik ni. You kena sabar sikit tau, mulut dia ada gini-gini. So dia dah ada barrier, kita dah terangkan lah kan. ada expectation sikit. Expectation. Jadi bila dah sampai, dah tahu mula-mula gini, macam gini. Lama-lama kita dah tengok, mungkin satu hari kita rasa dia adalah macam orang yang tak selesa, tapi lama-lama bila kita dia jadi orang yang paling selesa dengan kita. Betul. Kita tak tahu Yang aku rasa kalau macam kita ada expectation, mungkin kita boleh keluarkan satu buku macam manual cara menjawab makcik A, cara menjawab makcik B. Macam-macam. Tak akan habis. So banyak macam orang kata macam bila nak kahwin ni kan, bila nak kahwin umur dah lanjut, InsyaAllah cik doakan. Itu antara jawapan yang boleh. Ataupun paling simple, itulah cik ada tak siapa-siapa yang boleh jodohkan? Yang baik-baik sikit lah. Patah balik kan dia kan. Ataupun tak lah cik, saya tak tahulah, ni rahsia Allah. Kan biarlah Allah tentukan. Lepas tu kalau bila lagi nak kahwin, siapa yang tak nak kahwin cik, saya pun nak hidup macam bahagia macam cik. Itulah cik doakanlah. Dia jadi reaction dia. So the reaction is how kita positifkan benda tu kan. Tapi macam soalan ni apa? Dah habis lah. Dah tak best lah. Betul. Tapi bukan senang lah. Yalah, of course. Tapi kita pun pernah kena apa. Kita pun pernah lalui satu fasa belum kahwin, orang tanya pasal kahwin. Dah kahwin bila nak ada anak. Dah ada anak bila nak tambah anak. Dah tambah anak bila nak ada rumah. So this is the question yang orang akan tanya lah. Kadang-kadang bila tambah anak, banyaknya anak kau. Banyak Tak lipat balik. Itulah. Jangan ada reverse card apa. Tak boleh apa. That is normal punya. Takkan habis lah benda tapi ni. kita positifkan dia je. Positifkan dia je. Betul. So insyaAllah lah, kita tahu dia tak senang, tapi cuma kita nak kongsikan kepada sahabat-sahabat di luar sana. Di mana jangan ambil hati pasal kita kalau boleh nak tenangkan keadaan, nak cerahkan keadaan. Jadi semua kehidupan tu lebih tenang lah insyaAllah. Dan tujuan dia juga untuk menjalin ukhuwah. Betul. Penting kita menziarahi kan, menjalin ukhuwah silaturahim. Itu yang penting lah. Daripada perbualan, daripada bertetap mata, berbincang, berbual, itu yang mendatangkan hati yang akan terikat. Tak semua orang yang kenal terus boleh suka each other. Daripada kenal, kita akan tahu orang tu punya hati dan sebagainya. Betul. Dengan kita selalu orang kata tu saling maaf-memaafilah. Itu yang kita diajarkan dan dianjurkan. Jadi itulah insyaAllah di bahagian yang kedua ni kita kongsilah bagaimana cara-caranya untuk orang kata tu menepis kata-kata pedas dengan positivity, dengan kata-kata yang orang kata tu husnuzon. Jadi semua berakhir dengan positif, insya-Allah. Alright, jadi kalau anda semua dah saksikan bahagian pertama, bahagian kedua dan anda rasa perkongsian ini bermanfaat untuk siapa-siapa di luar sana yang melalui sama situasi mungkin. Tadi Ustaz Airi dah sharekan cara-cara menjawab dengan positif. Dia bukan kurang hajar, tapi dengan cara positif, dengan cara kita santai.
Dan makcik-makcik tu mungkin rasa okey tak ada apa-apa. Jadi kita hopefully lah dapat orang kata tu take away sedikit sebanyak daripada pengkongsian ini. Right, so kalau anda rasa bermanfaat, sila kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi semua kita dapat manfaat, insya-Allah. Jadi jangan lupa saksikan kita di YouTube, dengarkan di Spotify, mana lagi? TikTok dan Instagram. InsyaAllah. Dan jika anda ada apa-apa feedback yang ataupun yang bernas ataupun komen-komen, silalah hubungi kami, WhatsApp ke, DM ke. InsyaAllah kita akan cuba memperbaiki. InsyaAllah. Alright, jadi sampai ketemu lagi di bahagian yang ketiga rancangan The Sahabat. Di rancangan episod Hari Raya kali ini, InsyaAllah dengan lagu-lagu raya di bahagian yang ketiga. Tak ada pasal-pasal. Hai, The Sahabat kembali, InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.